Hai, bertemu lagi kita dalam episod kali ini. Pada kali ini, kami akan membawa anda ke Perkemahan Madani KRS dan TKRS Peringkat Negeri Pahang 2025. Wah, seronoknya. Jom kita pergi ke sana. Jom. Kita berada di mana ni, Syema? Kita berada di pusat Kokurikulum Daerah Jerantet. Mari kita lihat kadet-kadet remaja beraksi. Sebelum kadet melakukan aktiviti, mereka akan diberi taklimat oleh Camp Komandan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maklumat atau tujuan Perkemahan Madani KRS dan TKRS pada tahun ini? Baik, perkemahan ini adalah perkemahan yang pertama kali yang dibuat di peringkat negeri setelah kita melampaui wabak COVID. Jadi tujuan perkemahan inilah untuk meningkatkan jati diri dan juga kekuatan serta kemahiran ahli-ahli kadet yang selama ini tidak dititik beratkan ataupun sudah orang kata sudah lemah lah, kurang di kalangan ahli-ahli kadet, terutama daripada segi kaedah perkemahan dan juga lain-lain kemahiran yang sewaktu dengannya lah. Terima kasih Tuan. Demikianlah program perkemahan pada hari pertama. Saya Syalimak Dan saya Uzma. Bertemu lagi kita pada episod yang kedua.